Ada ramai yang bagi saya semangat ini untuk menulis buku. Mula-mula saya fikir tak apalah. Tetapi saya ada satu masa saya sedar ni saya kena bagi balik kepada rakyat. Bagi balik, berkongsi balik semualah yang kita melalui lah. Sebagai bukan saja jurulatif, sebagai manusia yang biasa, anak Malaysia yang biasa. Kepada semualah sahabat, kawan-kawan dan semua yang ada pada hari ini, terima kasihlah untuk datang, dan terutama saya nak beritahu terima kasih kepada Dato' Nasir, Dato' Siva Sundron, Deputy President of FAM, dan juga 18 tahun Khairul Fahmi yang biasa orang panggil dia Apek, yang juga bersama patut Syafiq Salih dengan Nur Syarul datang kerana dia ada satu komitmen dengan Dato' Dola supposed to come, dan juga the partner of Karangkraf. Banyak benda yang positif dalam buku ini. Kita tahu Datuk Haji Gopal seorang yang bermotivasi dan juga seorang yang mempunyai karakter. Jadi rasa siapa yang ingin tahu sesuatu tentang sejarah bola sepak dan juga tentang Datuk Haji Gopal boleh beli buku ini.